kerana nak menyelamatkan ego Aminuddin Harun, yang gagal mengendalikan adat, mengendalikan pemerintah. Dia mengambil sikap, dia pula campur tangan teruk, dia pula menipu, dia suruhkan minit mesyuarat. Sudah tentu apabila undang yang 4 bersabda, Datuk Jalal mengambil sikap UMNO ni saudara. Perjuangan dia apa? Agama, bangsa dan tanah air. UMNO ni perjuangan dia mempertahankan Raja-Raja Melayu. UMNO ni mempertahankan bangsa Melayu. Apabila adat telah diusik macam tu, Tok Undang Raja yang 4 bersabda, maka Tok Jalal mengambil sikap. Sikapnya apa? Sikapnya ialah menarik sokongan daripada Aminuddin Harun. Bukan dacing nak bawa biru, nak bawa keluar daripada kerajaan perpaduan. Tidak. Lantiklah orang lain jadi menteri besar. Tapi oleh kerana ego, mempertahankan ego, sombong PKR, maka dia tak buat sidang. Akhirnya kerana undang-undang tubuh mengatakan apa? Paling lama 6 bulan. Selepas 6 bulan, kerajaan akan terbubar sendiri. Saudara, kerajaan yang lemah, akhirnya kita terpaksa berdepan pilihan raya. Ini umpama raya korban. Kali ini, kita perlu melakukan korban itu. Korban kita apa dia? Pakatan. Kita akan sembelih dan padam daripada peta Negeri Sembilan, insya-Allah. Saudari yang saya hormati sekalian, masalah dalam negara Negeri Sembilan ni apa? Kita ada menteri besar paling lemah zahir dan batin, paling teruk dalam sejarah Negeri Sembilan. Isu dia bang, isu kerajaan ni bukan sekadar beli boreh, bukan sekadar sampai sumbangan, bukan sekadar bagi kursi roda, bukan sekadar bagi katil hospital. Bagus, alhamdulillah, terima kasih. Tapi kerajaan ni seharusnya membuat polisi. Kerajaan ni membentuk polisi. Saudara, hari ni diorang bantai Sanusi. Bang, diorang bantai di Sanusi. Hantam, dikerak, cukup-cukup. Sebab apa? Sebab Sanusi cakap, ini tanah Melayu. Yang lain tu dia pusing. Oh, Sanusi cakap India balik India, Cina balik Cina. Bukan. Sanusi cuma sebut bangsa lain ada tanah airnya. Saudara, ini isu serius, saya bagi tahu. Saudara, bangsa dalam dunia semua ada tanah air. Jangan jadi macam Rohingya. Ini isu pun sensitif, kat sini tak boleh sebut. Dia kata, sebab puak tu pun ramai cikgu kat sini. Ada yang dapat IC dah, ada oleh hundi dah. Padanlah muka masing-masing. Duduk lagi di bawah kerajaan tu kan. Tapi saya nak bagi tahu saudara, saya nak bagi tahu apa? Ini tanah Melayu. Dan ketika Melayu dan Islam tidak rasa terancam, Melayu ini dia sangat terbuka semenjak daripada zaman Melaka. Datang India, datang Cina, datang Portugis, datang apa bangsa pun diraikan. Bila Melayu rasa selamat, bila Islam rasa berdaulat, saudara, India boleh cari makan, Cina boleh berniaga, semua rasa selesa. Betul atau tidak? Sekarang ini, Melayu rasa terancam. Maka tidak terancam. Negeri ini tanah Melayu. Pergi lantik menteri yang tak senonoh, apa semua tak berfikiran langsung berkenaan dengan adab dan istiadat dan kebanggaan tanah ini. Lantik menteri pelancongan. Apa dia buat? Istihar bakute jadi makanan warisan. Saudara tahu tak, kalau merah tu lantik, tak kisahlah dia ustaz ke apa ke, dia bersetuju makanan warisan bakute. Bakute tu apa je? Babi. Bila kita cakap, ni anti apa? Kita cuma nak keadaan sejahtera. Bila orang Melayu pertahankan hak Melayu dipanggil resis. Bila orang Melayu pertahankan hak Melayu dipanggil perkauman. Tapi saudara, bila hak kita diusik dipanggil apa? Hak asasi, jangan cakap. Ini hak asasi, dia kata. Saudari yang saya hormati sekalian, orang sekamat yang bijaksana. Sampailah ni menteri wilayah abang, menteri wilayah
lantik bagi DAP. Timbalan lantik bagi DAP. Apa jadi? Dia tak fikir. Masalah kubur. Ramai bona orang kita ni mati. Kan? Kubur, tanah kubur tak cukup. Kena urus, kena lantik syarikat. Kita setuju, kita tak setuju. Tapi masalah syarikat dilantik apa? Syarikat Nirwana, syarikat yang menguruskan perkuburan Cina. Bagi tanah Melayu. Oh cikgu, jangan cakap cikgu. Jangan cakap, nanti Cina marah. Saudara, saya tak ada masalah. Cina nak berniaga, kita sokong. India nak ada sekolah yang baik, kita sokong. Tapi yang kita tak sokong apa dia? Urusan kematian kita nak dibagi kepada syarikat kubur Cina. Saudara fikirlah. Siapa sokong? Ada Ustaz Nur Azman kata tidak? Tak. Semua tutup mulut, semua sokong. Semua sokong. Tak boleh bang. Ya kita kena kata ya, tidak kita kena kata tidak. Ha? Jadi sekarang ni mudah. Urusan pilihan raya kali ini ialah urusan besar. Pertama yang besarnya apa raya kita kali ini? Kita berjaya menyatukan kekuatan rakyat di bawah satu payung. Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Undi Barisan Nasional berarti undi Perikatan Nasional. Undi Perikatan Nasional berarti undi Barisan Nasional. Kita telah satu. Orang politik telah belajar. Orang politik telah menginsafi keadaan tersebut. Kita telah buang ego kita jauh-jauh. Jadi kita minta rakyat. Kita minta ampun. Kita minta maaf. Selama ni orang politik buat banyak salah. Dalam Malaysia ni boleh. Satu dunia, masalah rakyat orang politik fikir. Dalam Malaysia, masalah orang politik rakyat kena fikir. Tapi akhirnya kita menyatu kekuatan. Kita menyatu, kita buang ego kita. Jadi kita minta tolong pada rakyat. Kali ini kena sokong dan satukan. Jangan cari titik beza, cari titik temu, cari titik sama kita kali ini. Kita berlawan dengan siapa? Kita berlawan dengan kumpulan merah. Kumpulan merah yang selama ni memberi masalah. Negeri Sembilan ni saya nak bagi tahu. Bapak kepada segala kepala bapak pengumuman. Umum bilion saja, bilion sini, bilion sana, bilion sini. Tapi rakyat jadi apa? Pelaburan bilion. Oh, yayasan dapat bilion Rakyat jadi apa? Rakyat jadi apa? Rakyat tak makan nombor pengumuman tu dah bang. Rakyat makan nasi. Nasi tu mahal. Rakyat naik kereta. Minyak tu mahal. Hari tu tipu rakyat. Oh, subsidi diselaraskan. Kau potong naik harga minyak. Bukan selaras nama itu. Daripada 200 liter. Oleh kerana hampir 90% rakyat tidak menghabiskan kota minyaknya. Maka kita potong 200. Saudara. Sampai bila nak kena bangang ni? Kena bangang sikit-sikit sudah. Jangan kena tipu Allah. Loncun dah daripada ujung umbun-umbun sampai tapak kaki. Loncun dah kena kencing. Saya minta, saya rayu. Ini untuk perubahan kali ini. Kita hantar. Saya pengarah, penyelaras pilihan raya bagi pihak wawasan negara. Dan Perikatan Nasional. Saya minta, saya rayu. Kali ini keluar undi beramai-ramai. Baik saudara Barisan Nasional, daripada MIC, daripada UMNO, daripada apa parti pun. Baik saudara Perikatan Nasional, daripada apa parti pun. Di mana Barisan Nasional bertanding, jangan fikir pangkah Barisan Nasional. Di mana saja Perikatan Nasional bertanding, pangkah Perikatan Nasional. Saudara-saudari, tiba-tiba ada sebuah parti. Parti, apa namanya ni? Parti Cikgu Faiz dulu. Kan? Parti Bunga Raya. Saya di antara orang yang berunding isu ni 9, isu kursi ni. MIPP, parti daripada MIC, MIPP pun dapat kerusi, abang. MIPP dapat kerusi dekat Lukut. Gerakan dapat kursi dekat Kepayang. Takkanlah kita tak bagi kepada Bersatu. Walaupun kita tahu parti Bersatu yang kecoh ni
Bang, abang tahu tak, parti dia sendiri tak boleh buat mesyuarat pusat. Sebab apa? Dia pecat orang. Orang marah. Ada yang letak jawatan. Ada keluar parti. Dia tak peduli. Dia pecat orang lagi. Penyudah kira balik. Tak boleh buat mesyuarat. Tak cukup korum. Tak cukup korum. Kan? Saya kena pecat 3 hari sebelum raya. Dapat kan, oh bersatu hantar WhatsApp. Oh kita pun bangga kan, parti ingat ke kita. Ingat nak ucap selamat raya, tokan PDF tu. Kita pula jenis PDF free, tau pusing dia loading kan. Saudara Cikgu Bat tolak dipecat. Kata la ilaha illallah. 3 hari sebelum raya kena pecat. Gila pecat orang. Demi nak jadi, terus menjadi bakal calon Perdana Menteri. Akhirnya tak cukup korum. Tak cukup korum bang. Bila dia tak cukup korum, Perikatan Nasional kena jaga undang-undang. Tak adalah kita boleh panggil dia terus dalam mesyuarat. Tapi kita akan bagi. Oh tapi sombong angkuh. Saya pun fikir, apakah saya mantan si Muhyiddin Yassin ni kan? Apakah dia gila betul nak bertanding berpuluh-puluh. Padahal Johor tu bakal tumpeh hilang deposit dah. Kan? Bukan 1-2 kursi, banyak hilang deposit. Kan? Tiba-tiba dekat Sabah tak ada duit, dekat ni tak ada duit, semua tak ada duit. Pecat Datuk Seri Hamzah, banyaklah duit dia. Mana datang? Ini saya teringat Rafizi Ramli cakap apa? Azmin Ali kerap berjumpa Anwar dalam dan luar negara berkali-kali. Oh, saya tak faham lagi. 2 hari, bayar 3 hari lebih kan? Datang daripada Jolobu ramai. Datang Ketua Armada Seremban. Datang daripada Tampin. Datang ramai daripada Bersatu ni. Cikgu Bat, kami nak keluar parti. La ilaha illallah. Kau dah terlambat. Orang dah beri salam dah sebenarnya. Mak aneh kan? Tak apa Cikgu Bat. Kita nak keluar parti. Antara dia apa? Ketua Armada Seremban Alip. Dia tunjuk saya. Bukan soal calon. Dia dah dapat dah tawaran jadi calon. Tapi tawaran jadi calon tu dia kata, kawasan ni tak boleh menang. Tak apa. Keperluan jadi calon bukan untuk menang. Cukup untuk pecahkan undi. Kalahkan Perikatan Nasional. Maknanya kalau Perikatan Nasional kalah, dia nak menangkan siapa? Dia menjadi alat kepada Pakatan Harapan. Bersatu ni cuma alat kepada Perikatan Nasional. Alat kepada Pakatan Harapan. Jadi saudara, jangan buang undi. Nak calon pula. Oh heboh. Bersatu. Oh ni bukan orang tempatan. Sana bukan orang tempatan. Yang kau hantar kat si Kamat ni mana kampung Tobohan? Orang Perak. Saya pun tak pastilah. Kau jap mengaku Tepeng. Kau jap mengaku Teluk Intan. Kau jap mengaku Kuala Kangsar. Tapi orang Perak. Dia faham masalah sini. Dia faham Taman Jujur tu dah penuh Rohingya. Dia faham tak orang keperluan Dewan. Dia faham tak jalan raya sini. Jalan Desaru dia sosek. Dia sosek balik. Kan itu saudara. Isu dia bukan orang tempatan. Isu dia menyatu kekuatan, memastikan. InsyaAllah. Saya pengarah pilihan raya. Setiap malam duduk war room kita tengok dan analisis. Ini saya nak bagi tahu. Ini rahsia saudara. Ini rahsia. Tolong. Haji jangan gelak. Tolong jangan bagi tahu orang. Boleh? Saya nak bagi tahu rahsia. Saudara, malam lepas kita alhamdulillah syukur kepada Allah. Allah Maha Kuasa membolak-balikkan hati manusia. Kita mohon pada Allah supaya terus berada di sini. Kita telah lepas angka 19 untuk membentuk kerajaan. Tapi semua rahsiakan malam ini. Jangan begitu orang. Rahsia. Sebab kat orang kita ni tulis WhatsApp kan? Hantar WhatsApp, tulis rahsiakan. Tu yang paling laju jalan. Ya ke tidak? Oh senang-senang. Ni kau nak tahu. Tapi kau kena rahsiakan. Ya, rahsia tu kan. Laju jalan. Jadi saudara, di sini kita bukan pilih calon alang-alang. Kita bukan main tangkap muat. Kita bukan ambil orang sebarang. Kita ambil saudara tokoh. Ada anak Negeri Sembilan yang hebat. Saudara tahu tak? Dia bukan jadi pemangku ketua polis di Negeri Sembilan. Anak Negeri Sembilan. Anak Sungai Kelamah. Anak Bukit Rokan. Lama duduk sini. Alamat IC Bak IC tengok. Bak IC. Dia polis selalu persuasi orang kan. So kali dia lantik jadi pengarah. Lama saya tunggu peluang ni.
Saudara, IC tak bawa, tangkap 2 hari. Kan? IC ya saudara, IC Datuk nak Coral apa? Coral Height. College Height. Saudara tahu tak College Height tu mana? Tapi tanya orang Perak tak tahu dia dah. Kan? College Height tu kat sini, alamat ICS sini. Dia tu beli rumah sini, masuk dia kerja Somban. Dia ni pernah kerja Somban. Tapi naik kat Melaka, pencen sebagai ketua polis dan dia pangku ketua polis negeri Melaka. Anak hebat. Yang kita dulu tengok dalam roda-roda Kota Raya kan, polis yang handsome Misai Toba tu. Ni rumah kan Datin. Misai Toba tu, saudara, kita pilih calon-calon yang terbaik. Betul, saya tidak boleh masuk Dewan. Dewan selama ini membincangkan benda-benda yang rakyat pun tidak tahu. Tapi janji saya, pilih Datuk Razali. Sebelum Dewan kita akan berbincang, kita akan bawa dan kita akan ketengahkan suara rakyat. Tapi janganlah Nopet jadi YB tompek saya lah dia ambil kan. Tapi itu tak apa. Tapi saya bagi tahu saudara. Saya persilakan Datuk Razali berkenaan ada orang komplain. Bagi tahu saya kak kan. Mana Datuk Razali tu tengok gambar yo tak tengok. Saya bagi tahu pengundi sekamat ni berapa tu? 34,000. Kalau 34,000 dia nak salam dalam 14 hari ni saudara. Haus tangan dia. Tapi saya sendiri, saya pernah bertanding pilihan raya. Saya sendiri tengok jadual Datuk Razali, saya tak pernah. Bila saya tanya Datuk, apa jadual macam ni susun macam calon umur 23 tahun laju. Tapi ustaz dia beritahu, dia bukan setahun, bukan 4 tahun, 41 tahun jadi polis. Didikan dia beritahu. Didikan dia ialah agama, bangsa dan tanah air. Saya pujuk. Saya tu kapten, mana Kapten Zamri? Saya suruh Kapten Zamri pergi rumah kutip. Saya kena kutip orang polis kan. Saya kata pergi kutip, bawa pergi Kuala Lumpur, bawa jumpa Datuk Hamzah, pujuk. Tu Datuk kena jadi. Kalau betul ikrar dan sumpah Datuk sebagai anggota polis pegang jawatan tinggi dulu, Datuk pencen tidak pernah menghentikan sumpah Datuk itu. Ini tanggungjawab Datuk. Ini tanggungjawab untuk negara Datuk. Datuk kena keluar. Dia kata Cina, bagi saya fikir. Dan alhamdulillah dia balik tanya anak isteri, tanya akak. Saya tak fahamlah akak sokong ke tidak kan. Tapi dia bagi tahu apa? Isteri anak saya memang dah pencen kak kan. Itu bukan tumpeh ke Sabah, Sarawak, apa semua. Memang ini masa dia untuk dia bersama keluarga. Tapi alhamdulillah, terima kasih kak, terima kasih Datin Sri, terima kasih kanak-kanak, semua anak-anak. Dia bagi tahu keluarga dia, membenarkan dia, meminjamkan dia kembali kepada masyarakat untuk menyelamatkan Negeri Sembilan. Saya persilakan Datuk Razali, artinya 15 minit. Kan kalau kena tangkap, saya biasa kena tangkap, Datuk tak nak kena tangkap lagi kan. Saya persilakan untuk Datuk Razali. Saya bagi pihak parti merayu semua, UMNO, PAS, Perikatan Nasional, ada parti, tak ada parti, orang sikamat, saya Cikgu Bat, saya meletakkan semua pengalaman politik dan maruah saya. Saya minta tolong undilah Datuk Razali daripada Perikatan Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya rasa terpanggil teruja untuk bersama-sama di hadapan ni. Terima kasih Cikgu Bat dan juga barisan kepimpinan yang telah ada tadi tapi dah menjalankan tugas-tugas yang lain. Saya terpanggil untuk duduk dan bersama-sama Cikgu Bat dan barisan wawasan ini kerana satu perkara. Saya lihat apakah motif kita. Motif kita adalah sama semasa saya menjalankan tugas, iaitu masyarakat dan polis berpisah tiada. Apabila saya di sini nanti, saya akan apply apa sahaja pengalaman saya yang selama 41 tahun, 4 bulan, 2 hari ini kepada seluruh masyarakat. Kenapa tidak? Dalam 4 prinsip yang saya lakukan. Saya tidak berjanji, saya tidak pandai berkata-kata. Dalam polis, mesti ada evidence.
Mesti ada witness and proof. Jadi, kalau itu ada, saya pergi. Kalau tiada, jangan harap. Saya tarik handbrake, saya caw. Cikgu Bat berkata, apa prinsip tu? Okey, 4 prinsip. Yang pertama, untuk saya berhadapan dengan masyarakat. 1, kita dengar dulu. Kita dengar keluhan masyarakat. Yang kedua, jom kita pergi tengok. Lihat dulu apa sebenarnya ini. Adakah benar apa yang dikatakan? Dan yang ketiga, kita sama-sama kaji. Adakah ianya perlu untuk kita lakukan? Ataupun sengaja diomang-omangkan saja. Lepas itu keempat, barulah kita ambil keputusan. Dan keputusan itu bukan keputusan saya. Keputusan adalah keputusan semua. Iaitu collective opinion and decision. Jadi inilah yang saya akan terapkan dalam PDRM. Juga mudah untuk saya bersama-sama dengan masyarakat, iaitu pengundi di Dun Sikamat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, apa yang perlu saya minta daripada semua masyarakat nanti, insya-Allah Cikgu Bat kata, kalau dah monang nanti, jangan lupa nak dengan orang Sikamat. Okey, satu perkara. Saya dipilih oleh rakyat. Jadi WRUR, wakil rakyat untuk rakyat. Saya berjanji, ini janji saya. Saya berjanji kita akan tubuhkan ataupun kita akan adakan Jawatan Kuasa Bertindak DUN, bukan Pusat Hikmat lagi dah. Jawatan Kuasa Bertindak DUN ini bukan hanya untuk parti PAS dan Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Ianya merangkumi seluruh rakyat dan apa juga pahaman-pahaman yang berada dalam Sikamat. Di situ nantilah mereka akan diwakili oleh ketua masing-masing untuk kita berbincang. Itu janji saya. Kedua, saya seperti biasa daripada polis dan dah pun diketahui memang ada ketegasan. Tetapi dalam masa ketegasan itu tidaklah perlu kita tegas dalam apa-apa juga ketika. Tapi saya berjanji, saya mudah didekati, saya mudah didampingi dan saya mudah diajak berbual. InsyaAllah, jika diberi peluang, inilah janji saya kepada seluruh pengundi di Dun Sikamat. Jadi saya mohon, saya calon N13 Dun Sikamat, Razali bin Abu Samah, calon nombor 2, undilah calon Perikatan Nasional. Kita sama-sama tumbangkan Pakatan Harapan yang merah menyalor dan pun marah tak ada pasal. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marvelous! Saudara-saudara yang hormati sekalian, cara tu dah boleh bercakap dalam dewan ni. Saya rasa speaker pening kepala ni, kan? Okey, tak apa. Perkara yang penting juga. Esok anggota keselamatan khususnya pasukan polis, tentera dan sebagainya. Saya hantar mesej ini untuk seluruh Negeri Sembilan melalui media sosial. Anggota-anggota keselamatan pengundi-pengundi awal. Saya semalam dibisikkan telinga saya bahawa ada anggota polis bagi tahu saya, Cikgu Bat, saya dengan polis ni baik, saudara. Saya masuk balai jauh lebih banyak daripada OSPD masuk balai. Tinggal tak jadi OSPD dia lagi. Jadi saudara, saya dibisikkan apa dia, Cikgu, anggota polis dibayar RM300. Kami diugut untuk undi Pakatan Harapan. Saya bagi tahu, ini satu penghinaan. Anggota-anggota keselamatan dengar, ini satu penghinaan. Kamu anggota keselamatan petaruh nyawa, baik tentera, baik polis, baik tentera, baik polis. Bila-bila saja jantung kamu boleh ditembusi oleh peluru. Tetapi kamu dihina sebegitu rupa. Dan kita dah berhubung dengan SPR tadi tu. SPR bagi tahu, undi pos, undi awal, koyak betul-betul, ikut peraturan, masuk dalam peti, tidak akan sesiapa boleh mengesan siapa undi siapa. Tidak ada sesiapa boleh mengesan. Anggota polis, pasukan tentera dan seluruhnya, kamu telah dihina kali ini. Kena ingat, mana mungkin kamu pergi dan pangkah sebuah parti, sebuah gabungan yang mengkhianati agama, bangsa dan tanah air. Kamu tidak banyak ada pilihan. Perikatan Nasional sudah bergabung dengan Barisan Nasional.
lakukan dengan bermaruah undi kali ini. Dan percayalah, kalau mereka ugut tukar sekalipun, kalau mereka ugut pindah sekalipun, saya bagi tahu, saya bukan satu hari dalam politik. Kala merah tu, saya kenal sebab saya beranak dalam parti keadilan politik saya. Saya bagi tahu saudara, kalau kita menang 2/3, sebelum hujung tahun ini, kita akan berarak masuk ke Putrajaya. Sesaudari yang saya hormati sekalian, kerana itu kali ini kita kena lakukan dengan berani. Ini bukan pertandingan lumba lari. Ini bukan pertandingan bahas. Ini pertandingan undi siapa banyak. Maksud saya apa dia? Keluar mengundi. Bawa saudara mara. Pastikan kawan-kawan. Pastikan semua tidak tertinggal satu pun. Kita bukan undi hanya untuk orang Melayu. Kita nak selamatkan negara di mana ada orang Cina, orang India dan pelbagai kaum juga